Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu isu yang agak penting yang timbul dari satu kertas kajian baru-baru ni. Isunya pasal pelaburan besar Malaysia dalam biasiswa kerajaan macam MARA, JPA, Petronas. Tapi persoalannya, adakah penerima biasiswa ni, para cendekiawan kita ni, betul-betul balik berkhidmat untuk negara? Sumber kita hari ini ialah petikan dari kajian bertajuk Malaysia Scholarship Gamble. How many will actually come home? Jadi misi kita hari ini nak cuba faham betul-betul apa dapatan utama kajian ni. Kenapa agaknya ramai yang pilih tak balik? Berapa sebenarnya yang pulang? Dan apa cadangan dasar yang dikemukakan? Okey, jom kita mula. Kajian ni memang tekankan pelaburan besar negara kita dalam modal insan. Tapi yang agak merisaukan sikit ialah kadar kepulangan graduan tajaan ni rendah. Contohnya kan, ada kajian Lee dan Khalid tahun 2020 tu, dia dapati cuma 62% penerima biasiswa JPA yang pulang ikut kontrak. Lepas tu, data Kementerian Pendidikan sendiri, antara 2015 hingga 2020, tunjuk angka lagi rendah, dalam 58% je. Nampaknya, ramai yang macam rela bayar denda bon tu agaknya. Betul tu. Ini memang berkait rapatlah dengan apa yang kita selalu dengar, fenomena brain drain. Penghijrahan tenaga mahir kita keluar secara kekal. Memang ada konsep brain circulation, macam yang Saxenian sebut dulu, di mana penghijrahan sementara tu boleh bawa manfaat bila mereka balik, bawa ilmu baru, jaringan baru. Tapi kajian ni fokus pada cabaran penghijrahan yang kekal ni. Graduan tajaan kerajaan pula tu. Persoalan besarnya, kenapa jadi macam ni? Kenapa mereka tak balik? Itu dia soalan penting. Kajian ni ada buat temu bual dengan bekas penerima biasiswa ni. Dan sebab utama diorang tak pulang ialah, pertama, peluang kerjaya. Nampak lebih cerah kat luar negara. Hampir 3 suku responden, 72%, sebut pasal ni. Tinggi tu. Tinggi sangat tu. Kan? Keduanya, ramai juga tak puas hati dengan budaya kerja tempatan kita. Lebih kurang separuh, 45%, sebut isu ni. Dan yang ketiga, ni menarik sikit. Kesediaan mereka nak bayar penalti bon tu, hampir 40% atau 38% tepatnya, mengakuinya. Macam dah ada plan B lah kiranya. Ya, macam dah factor in denda tu dalam keputusan diorang. Kajian ni kaitkan ni dengan apa yang dipanggil faktor tolak dari Malaysia dan faktor tarik dari luar negara. Faktor tolak dari Malaysia ni termasuklah peluang kerja berkemahiran tinggi yang mungkin terhad, ada isu kerenah birokrasi, gaji pun mungkin kurang kompetitif. Ini ada disokong laporan Bank Dunia. Okey, faham. Faktor tarik dari luar pula, dah tentulah gaji lebih baik selalunya, peluang buat penyelidikan, kemajuan kerjaya tu lebih ikut meritokrasi. Data OECD pun tunjuk ke arah tu. Tapi kan, ada satu lagi isu kritikal yang kajian ni bangkitkan, iaitu penguatkuasaan bon biasiswa kat Malaysia ni. Dikatakan lemah dan tak konsisten. Oh, maknanya peraturan mungkin ada, tapi pelaksanaan dia tu longgar sikit. Macam tu lah bunyinya. Ini macam buka ruang lagi untuk orang tak ikut perjanjian bon tu. Patutlah ramai yang berani langgar bon. Okey, kita dah nampak sikit gambaran masalah kat Malaysia. Macam mana pula kalau kita bandingkan dengan negara lain? Ada contoh tak? Ada perbandingan yang menarik dalam kajian ni. Singapura sebagai contoh, kadar pulangan penerima biasiswa berikat diorang menurut data Kementerian Pendidikan sana lebih 90%. Tinggi tu. Wow, 90%. Macam mana diorang buat tu? Kajian ni kaitan dengan dua perkara utama. Satu, penguatkuasaan bon yang sangat ketat. Memang tak ada kompromi. Dua, tawaran kerja sektor awam yang lumayan, bergaji tinggi, menanti graduan sebaik saja mereka tamat belajar. Jadi ada tarikan yang kuat untuk balik. Jadi kombinasi paksaan dan tarikan lah kiranya. Betul. India pula, walaupun hadapi isu brain drain yang besar juga, diorang ada pendekatan lain sikit. Macam inisiatif GIAN tu, Global Initiative of Academic Networks. Diorang tarik pakar diaspora balik untuk jangka pendek. Kongsi kepakaran, mengajar sekejap. Tak perlu pindah balik terus. Oh, menarik tu. Jadi manfaatkan kepakaran tanpa perlu mereka komit untuk balik terus. Strategi juga. Kalau macam tu, berdasarkan semua ni, apa cadangan konkret dari kajian ni untuk Malaysia?
Macam mana kita nak perbaiki keadaan? Okey, kajian ni ada kemukakan beberapa cadangan dasar yang agak praktikal berdasarkan analisis tadi. Pertama, kuatkan penguatkuasaan bond, kena lebih tegas. Contohnya macam Singapura, senarai hitam syarikat milik individu yang ingkar bond tu dari dapat kontrak kerajaan. Atau mungkin kenakan penalti lebih berat, macam sekatan perjalanan ke, potongan gaji ke, kena ada rasa gigit sikit lah. Bagi rasa kesannya lah kan? Okey, apa lagi? Kedua, sediakan laluan kerjaya yang lebih menarik kat sini. Kena ada jaminan pekerjaan yang setimpal, bernilai tinggi, mungkin di GLC atau hub teknologi kita. Kena ada kerjasama juga dengan syarikat multinasional kat Malaysia ni, wujudkan jawatan yang kompetitif untuk graduan ni bila diorang balik. Betul tu. Kena ada landing spot yang bagus untuk diorang. Ketiga, manfaatkan rangkaian diaspora kita. Macam model India tadi tu. Mungkin boleh bagi insentif cukai ke apa ke untuk graduan kita kat luar sana yang sudi sumbang kepakaran dari jauh? Guna teknologi sekarang kan? Boleh je sumbang dari jama. Boleh sangat. Dan yang keempat, mungkin kena perbaiki sikit proses pemilihan beasiswa tu sendiri. Utamakan calon yang memang nampak ada ikatan kuat dengan Malaysia. Ada keluarga kat sini ke, ada pengalaman kerja kat sini sebelum sambung belajar ke, faktor-faktor macam tu. Okey. Logik juga tu. Tapi semua cadangan ni bila kita fikir balik, ia bawa kita kepada persoalan yang lebih besar kan? Macam mana kita nak seimbangkan pelaburan besar dalam pendidikan ni dengan pulangan bakat yang kita betul-betul harapkan untuk negara? Satu dilema juga tu sebenarnya. Memang satu dilema. Jadi apa kesimpulan besarnya untuk kita semua? Macam yang kajian ni rumuskan, pertaruhan beasiswa Malaysia ni bukan sekadar soal bagi duit untuk orang belajar jadi pandai. Yang lagi penting, macam mana nak pastikan pelaburan tu pulang balik dalam bentuk sumbangan mereka kepada negara. Kalau tak ada strategi yang betul, kita macam berisiko tersubsidi bakat untuk ekonomi negara lain pula, kan? Guna duit rakyat kita. Tepat sekali. Kajian ni tunjukkan ada jalan penyelesaian yang boleh kita pertimbangkan. Ambil inspirasi dari negara lain, penguatkuasaan kena lebih ketat sikit, peluang kerjaya kat tanah air kena lebih baik dan kita kena libatkan diaspora kita secara aktif. Bagi anda yang mendengar ni, isu ni sangat relevan sebab ia sentuh pasal pembangunan negara kita dan juga pasal pulangan pelaburan wang awam, wang kita semua. Betul. Dan sebagai renungan akhir lah untuk anda, kajian ni banyak fokus pada cara nak tarik atau mungkin paksa sikit graduan ni pulang guna bond, guna tawaran kerja. Tapi bila kita tengok balik, sebab utama diorang tak nak pulang tu, isu macam budaya kerja lah, peluang yang terhad lah, mungkin persoalan yang lebih mendalam ialah apakah perubahan sistemik yang lebih besar perlu berlaku dalam Malaysia sendiri supaya pulang ke tanah air tu jadi pilihan yang paling menarik secara semula jadi. Bukan sekadar sebab terikat dengan kontrak je, sesuatu untuk kita fikirkan bersamalah Bapak sini.